Assalamualaikum semua dan juga salam sejahtera. Selamat datang ke Borak Skrin. So hari ni, untuk video hari ni, kita nak borak berkenaan tentang sedikit pasal Marvel lah. Sedikit pasal Marvel, lagi-lagi Avengers Doomsday. So hari ni aku nak borak Avengers Doomsday ni bukan seorang diri. So aku ditemani juga oleh macam biasa. Silakan. Hello semua, anda bersama aku lagi, Syed. Yes, Yes, Syed. hari ni aku rasa tak sabar nak bincang pasal topik besar ni. Ya, topik besar. Topik Dia besar. bukan topik besar, tapi topik ni dia agak nervous sikit sebab kita borak teori, kita borak benda yang kita tak tahu sangat. Sebab kita kan, apa orang cakap, kita tak baca komik sangat, tapi kita still up to Kita date still, dengan komik lah. yalah, kita still Kita minat still dengan ambil MCU. tahu apa. Betul. Kita still minat dengan MCU, kita cuba ambil tahu pasal komik apa yang ada. Kita banyak Yes. refer dengan abang-abang yang lebih, apa orang cakap, Lebih yang afdal. dah banyak, lebih afdal, lebih banyak pengalaman lah. Macam Film Yeah. Vision, Syazwan Nendo Yeah, dengan shout out. apa Sembang Wayang. Ya, Yeah. shout out. Okay, but sekarang ni kita pun nak borak juga. Apa our thought, apa pandangan kita kan. Macam mana kita excited ke tidak, apa semua kan. Baru-baru ni pun, memandangkan baru-baru ni ada banyak gila update berkenaan tentang Avengers Doomsday ni. Kan? Tapi saya, before kita nak borak lebih lagi, actually hari ni kita bukan berdua tau. Kita bukan Sebab berdua. kalau kau tahu, bila kita borak pasal Avengers Doomsday ni, Ya. ataupun bila kita borak pasal Marvel ni, kita suka selalu borak berdua. Kita ada seorang kawan kita. So hari ni Kan? aku rasa kita nak ajak dia sekali, kita borak sama-sama lah member kita. So bagi korang semua hari Yes. ni, yes. By the way korang semua, hari ni kami ajak seorang member kami, member rapat kami yang memang dia selalu borak pasal Marvel dengan kami. Dan kami pun selalu bincang Marvel dengan dia, kita bertiga. So dia lain tak bukan, silakan. Hello guys. Okay. First of all, thank you lah sebab today jemput aku untuk join benda ni malam ni. Just for you guys know, ni memang first time aku buat video macam ni. Ni adalah first time juga aku di hadapan kamera nak record, nak masuk live kali. So, I would like to say thank you lah kepada Borak Screen sebab sudi ajak aku sekali lah sembang, which is, korang kata tadi kan, ialah topik yang sangat berat. Okay, betul berat sebab benda ni adalah benda yang di-anticipate satu dunia nak tengok tau. So, benda kita nak bincang ni memang aku rasa memang best gila apa yang kita nak sembang malam ni. Betul apa cakap tadi, kita memang ada rujukan pakar lah, ada YouTuber yang lain juga. Yes. Aku macam, okay. Tapi kan, Sebenarnya aku memang minat korang jugalah. Sorry, Minat kami. terima kasih kerana minat Borak Skrin. Aku tak expect nak cakap tu. Tapi aku bukan nak potong, tapi aku just nak beritahu yang nama. Oh, yes. Member nervous. Tak apa. Aku pun nervous, kau tahu tak? Aku pun nervous sebenarnya. Biasalah nervous. Kita begitu mana nervous, lama-kelamaan insya-Allah kita boleh sendiri. Orang nak kenal hang sebagai apa? Nak panggil apa? Okay. Hello guys. Aku member kepada set ni Arif. Nama aku Ku Syahmi, but korang boleh panggil aku Ku ataupun korang boleh panggil aku Syahmi lah. But most of my friends macam set dengan Arif kat sini diorang panggil aku Ku. So nice to meet you guys. Thank you sebab having me here. Dan insya-Allah korang akan nampak muka kami bertiga lebih banyak lepas ni insya-Allah. Kita cuba yang terbaik. Kita tengok macam mana. Kita tengok macam mana boleh go ke tidak tiga ni kan. Bila kita berkongsi minat yang sama, kita teruskan sahajalah. Sekarang ni dalam konteks ni adalah Marvel. So kita kembalilah kepada topik. So, kenapa aku rasa macam dia yang host? Maaf guys, Okay, tapi bagus. Kita orang bercakap, tapi once buka mulut, yes, kita orang memang kita invite Ku ni sebab kita tahu bab-bab bercakap ni dia power. Ya, betul. Kita sembang. Ini kita dua sekarang kita kena kawal kita punya apa tu juga tahu sebab kita ada orang ketiga, kita kena ingat. Ya, kita macam mana nak kata, kita selalu kita bertiga lepak mama sembang lama. Kali ni kita bawa ke dalam platform ni pula. Kita tengok apa jadi dia. Okay. Kita masuk terus dalam topik lah, okay. So basically kita nak borak pasal, hari ni kita nak borak pasal update terkini tentang Avengers Doomsday.
Avengers Doomsday. Korang semua dah tengok betul? Korang dah tengok dah keempat-empat teaser Teaser. trailer? Ya, Yang betul. pertama ada nampak Captain Captain America. America. Nombor 2 kita ada Thor. Nombor 3 kita ada X-Men. Dan nombor 4 kita ada Black Panther, betul? Ya. And masa tu memang gila hype lah. Lagi-lagi waktu time Avatar tengah keluar and diorang tayangkan benda tu dekat dekat Avatar. But Betul. time tu aku tak pergi tengok pun benda tu kat Avatar. Aku tak pergi tengok pun Avatar untuk tengok Yelah, trailer sebab trailer tu. dia keluar kat YouTube kan? Kan? Ada keluar kat YouTube tapi Lambat lah. aku tengok leak tu. Oh, jadi sebenarnya waktu aku tengok tu, sejujurnya aku tengok cerita Avatar. Tiba-tiba ada Steve Rogers will come back. Apa lagi, Mat? Memang waktu tu Oh, excited sama. lah. Siap ada countdown lagi yo. Ha. Oh, Tu yang best tu. macam hang pergi tengok kan. Ya, aku Pergi tengok tengok Avatar kan. Ha. So aku tak layan Avatar tu. Aku tak Aku aku sama. tak tahu lah. Aku sama macam aku pula yang Avatar kat tiba-tiba Oh ya. Captain America. So memang waktu tu, wish hidup balik onto ni. So, Tak balik. Hidup balik aku untuk. macam, so it's a quite surprising thing juga lah. Aku tak expect yang dia akan ada juga kat situ sebenarnya. Which is okay, exciting lah. Ya, tu one of the Kau earliest excited? teaser lah. Kau kalau kau kan, kau excited tak Steve Rogers kembali? Kita tak borak pasal benda ni Oh. tau. Okay. Ada orang tak suka tau. Ada orang tak suka tau. Aku faham. Which is kalau Steve Rogers ni, which is aku expect lepas dia habis je Endgame tu, dia akan terus the end lah macam okay, which is this character memang dah kembali ke masa lampau, memang dah tak akan kembali ke masa depan dah, which is dah tua dah waktu tu kan, kita dah nampak dekat Endgame. No. Tiba-tiba dah ada, macam ada anak lagi. So it is quite exciting jugalah nak tengok apa dia punya role dalam movie yang akan datang ni. Oh. So what about you guys? Macam mana korang rasa pula? Aku kalau kau tanya saya, kau macam mana Zaid? Aku sejujurnya aku boleh katakan excited juga ada Captain America. At least macam mana? Paling kurang pun nanti bila filem Doomsday tu keluar, aku nak tengok macam mana cara dia nak masukkan Captain America tu balik dalam cerita ni. Yalah sebab kita dah tahu kenapa apa jadi kat dia yang lepas. So at least dia ada satu sebab yang kita macam okay boleh terima. Kenapa tiba-tiba Captain America muncul. Aku tak naklah sebab yang nampak tiba sangat macam desperate sangat. Mungkin fans nak Captain America so dia bagi je masuk Captain America. So at least dia ada sebab yang kukuh kenapa dia dimasukkan balik. Storytelling tu lah. Tapi aku excited lah. Aku tak kisah pun Captain America back again kan. Kau tak rasa ke macam bila tengok Avengers Endgame dulu kan, Captain America dah settle dah kan, dia dah jumpa Peggy Carter apa Ya. tak perlu lah nak So, kembali. Kau tak rasa ke macam MCU buat benda ni semata untuk dapatkan duit ke apa? Ada ramai orang anggap macam tu. Oh, daripada perspektif macam tu ya mungkin aku tak boleh nak nafikan mungkin ada orang berfikiran macam tu, tapi for me yalah aku rasa daripada pihak Marvel pun aku rasa mungkin benda tu strategi untuk menarik mata-mata yang banyak apa semua, tapi aku tak kisah pun actually. At least sebab aku pun memang minat Captain America, so at least dapat tengok lagi dia mungkin berlawan lagi ke kan, tak tahulah kan. So Hang minat Captain America ke hang minat Steve Rogers? Bukan ada lagi ke Captain America sekarang? aku still minat Captain America yalah, tapi for me personally waktu aku kecil-kecil layan Marvel dulu, of course aku minat Tony Stark lah. Aku team Tony. Tapi maksud aku, hang minat Steve Rogers ke hang minat apa? Oh, Captain America. Ya, kan ada dua Captain America sekarang. Sekarang Aku minat okay, kalau hang tanya macam tu lebih kepada Steve Rogers lah kot. Kau minat Steve Rogers lah. Ya. Kau tak minat yang ni. Apa yang barunya yang Winter Soldier pula. Aku Falcon. lupa lah nama. Falcon lah, yang before this is Falcon. Falcon kan pengganti Captain America kan? Yes. Tak tahu lah, tapi aku still suka the authentic Captain America lah. Of course, dia original one lah. The original. Tapi Sam Wilson ni lah. Besok apa yang dah lepas, dah macam dah meninggalkan kita, dia macam perasaan macam okay, kita dah putus cinta, kita dah sedih-sedih dah, bila nak melupakan dia, tiba-tiba datang balik. Dah tiba-tiba pula tu, aku macam aduh, saya ada anak lagi, itu paling heartbroken lah. Tapi kalau Marvel, dia orang nak kembalikan semula Captain America for the sake of orang kata apa, perasaan nostalgia yang buat kita rindu kepada Avengers yang lama, yang tu aku okay.
Tapi please, aku harap dia orang surprise aku sangat-sangat dengan benda yang menarik lah kenapa dia orang bawa balik Captain America yang lama ni. Yang Sebab itu ada teori. yes, betul. And the last time kita nampak Steve Rogers lah, dia punya karakter watak yang memainkan Steve Rogers ni apa nama dia? Watak ni apa orang cakap? Siapa nama dia? Chris Evans. The last time Chris Evans kita nampak dekat MCU is waktu dia jadi Ya, Tom Fantastic dekat Four. movie Deadpool kan. Fantastic Human Four Torch. pula Deadpool ya. Dekat movie Deadpool. That is the last time kita nampak that watak. Ha. So ada kemungkinan juga lah dia akan kembali, insyaAllah. Aku bukan watak Johnny Storm tu lah, tapi watak Steve Rogers tu akan kembali. Mengharapkan sangat dapat surprise yang orang kata wow factor tu kena ada lah. Sebab masuk teaser kot. Betul. Teaser, Ah. big teaser tu. Betul. Aku kalau kau tanya aku, ramai orang cakap Marvel buat untuk bisnes. Tapi kalau betul Marvel buat untuk bisnes, aku sokong je. Sebab kalau kau tengok kan, macam sambutan, walaupun movie-movie before Thunderbolts, before Fantastic Four, movie dia banyak yang best. Even Thunderbolts pun best. New Avengers kan. Even Deadpool pun best. Macam-macam movie before that kan. Tapi sambutan tak berapa. So macam dia terpaksa gunakan apa orang cakap, strategi dapatkan orang lama, pengaruh Yeah. tu Ya, untuk betul, dapatkan. Sebab nak tak nak benda ni melibatkan duit juga kan. Sebab aku ada dengar sejak habisnya Endgame, banyak Marvel fan kecewa sebab Iron Man mati, Captain America mati. Mungkin die hard mereka tak fan depa ni dah caw daripada ni kan. Tak mau tengok dah. Kita mereka The one mereka yang ni carry the legacy tu memang kebanyakannya dah kiok dah lah. Tok pun dah tua. Tinggal Thor je lah kot, tak silap kan. cumanya tu pun pencen. maybe aku rasa sebab movie-movie yang, sebab tak dinafikan ada je movie-movie Marvel yang teruk kan. Macam sebab diorang terlalu mengejar kuantiti apa semua. Tapi bagi aku tak nafikan, tak nak deny yang Marvel punya movie still ada yang best. Masih banyak lagi yang best. Cuma orang cakap stigma Marvel dah tak ada, Marvel dah habis lepas Endgame tu. Aku rasa macam Marvel tengah cuba something lah dalam Doomsday Dia ni. bukan dah habis, dia fasa tu yang dah habis. So ni fasa yang baru. Tak semestinya fasa baru tak boleh lagi best. Kita tak tahu je. Ya betul. Cuma Thunderbolt tu best kot, tapi tak dapat sambutan lah. Betul, Memang Thunderbolt tu best one gila. of my favorite Marvel jugalah untuk yang the latest one ni. Memang betul. best gila. Best gila cerita Fantastic Thunderbolt. Four. Gila-gila kot. Of course. Itu Aku akan hypekan balik lah. Jadi apa kan? lagi yang lepas Endgame yang best banyak. My favorite Spider-Man No Way Home. No Way Home, yes. Oh, Deadpool and top one. Wolverine. Ya. Deadpool and Wolverine. Loki. Yeah, series. Kalau korang tak tengok lagi series Loki tu, I Kena think you tengok. guys pergi tengok lah. Memang Kena best tengok. gila. Sekarang nak borak pasal CinemaCon baru-baru ni. Yeah. Okay, CinemaCon. Kita lompat terus pasal CinemaCon. Tadi kita borak pasal Steve Rogers kan. Kita masuk pasal CinemaCon. So baru-baru ni ada CinemaCon tau yang dibuat. Okay. Aku ingat dia punya trailer akan keluar masa tu lah. Aku ingat, aku pun dah tunggu dah. Syazwan Nendo dah buat apa? Syazwan Nendo dah buat live dah dekat dia punya TikTok ke YouTube. Dia dah buat live. Aku pun duk menunggu jugalah. Macam kira keluar trailer tak sabar lah nak buat reaction ke apa kan. Tak ada mat. Dia keluar kan, tapi untuk orang dalam tu je. Dia keluar kan orang dalam tu je. Aduh, Aku tak macam, link pun tak jelas sangat kan. Weh, tapi diorang betul-betul jaga weh kali ni. Sebab tak ada leak kan? Tak ada leak, diorang jaga. Katanya kalau ada orang keluar phone memang dia halau. Memang dapat jaga betul ya. Memang Marvel kali ni jaga tau. Tak berfikir balik memang susah weh nak jumpa leak yang betul-betul clear. So, banyak sangat. AI pun macam, Banyak AI banyak. Aduh. aku tak tahulah. Sebab aku rasa macam AI dah buatkan aku jadi trust issue dah. Nak percaya orang leak. Betul weh. Pasal AI ni jadi trust issue weh. Sebab partner So, dalam trust issue. So dalam Marvel tu adalah beberapa, dalam CinemaCon tu adalah beberapa leak yang diceritakan. Ada beberapa leak yang diceritakan lah. So antaranya tapi ada satu dulu yang diorang update ni pasal Infinity Vision. Tahu tak? Oh ya, daripada announce Infinity Vision tu kan. Dia macam apa? Yes. Macam Screen Dia X ke a apa? new certification
untuk premium punya apa orang cakap large format untuk audience tengok movie lagi besar lagi best lah. Aku rasa sebab diorang nak apa ni kan diorang nak lawan balik yang IMAX tu kan Dune dah ambil semua slot IMAX tu So kan diorang, maksudnya lepas ni kalau kita nak tengok katakanlah kita nak tengok Doomsday nanti, diorang panggung akan buat satu hall yang baru ke untuk yang itu aku Infinity? tak ada jawapan. Itu aku tak ada jawapan. So dia dah kenakan format Infinity baru. Vision aku tak ada jawapan. Cuma dia cakap the largest screen for maximum scale, laser projection for superior brightness and clarity, premium audio format for fully immersive sound. Gitulah dia punya apa, dia punya description. Tapi dia tak bagi tahu lah macam mana pelaksanaan dia. Tapi kita boleh tengok benda tu seawal nanti. Diorang ada buat release balik tau, Oh. Endgame. Ya, betul-betul. Nanti Endgame September. kita boleh try lah Infinity baru tu. Dia akan, aku tak tahu lah harga dia berapa kan. Dia akan, tapi tak tahu Malaysia ada ke tidak. And macam mana Oh, pelaksanaan dia. kan. Terus buka di another hall ke, dia akan ubah hall ke macam mana, kita tak tahu lagi lah macam mana kan. Aku tak tahu, tak pasti macam mana dia orang akan buat benda tu. But excited lah aku nak tengok macam mana. Adakah lebih better daripada IMAX ataupun lebih kurang, ataupun sebenarnya lebih kurang je Disney buat lebih kurang je sebab dia mesti nak kat untung kan. Kan? Eh. Tu tak tengok macam mana pun nak buat benda ni lah. Tapi tak IMAX tak puas lah kan sepatutnya kan. Kalau Ya weh, hari tu kita bincang ada tu. kena tengok Hari tu beza kita sebenarnya. bincang pun kita nak tengok IMAX juga. Kena tengok bagi Tapi puas. tapi aku harap lah Infinity Stone ni lagi Infinity Infinity pula dah. Stone pula dah. Infinity Stone dah tak ada dah. Tak boleh move on lagi. Apa Infinity Screen? Infinity apa? Infinity Vision. Infinity Vision. Infinity Vision ni lebih better lah daripada IMAX kan. Tak apa, berapa pun aku sanggup lah. Take my money for Avengers Doomsday. Rest in peace my bank account. Lepas tu diorang ada announce juga yang nanti bulan September nanti akan keluar Avengers Endgame. Tapi diorang kata 10? dalam bulan 9. Milan. Dalam Avengers Endgame tu akan ada macam penambahan footage lagi lah dalam tu. Oh, yes, that's quite Apa benda interesting yang dia juga pernah lah. tambah Aku Kalau yang tertanya-tanya. lepas, kalau korang ingat masa Endgame yang lama, diorang ada buat extended version. Masa tu dia tambah yang scene Hulk buruk gila tu, yang CGI tak apa. Oh, dia tambah scene Hulk Ada scene Hulk keluar, dia selamatkan apa entah dia selamatkan dekat tempat kebakaran. Korang boleh tengok kat YouTube tu, ya Allah. This is new. Ada extended version Endgame dulu. Dia ada buat benda tu. Korang boleh tengok nanti. Sebab yang Okay. Okay. pasal Endgame ni kan diorang kata tadi untuk dia nak tayangkan pada bulan 9 ni, tapi ada footage Extended tambahan kan, version, extended ada. version kan. Aku sebab Dia footage tambahan lah, bukan extended sebab version lah. di antara Endgame dengan Doomsday dah ada banyak benda berlaku tau. Tapi apa orang cakap, director Marvel ni cakap yang sebenarnya Endgame Doomsday ni adalah sequel daripada Endgame. Direct daripada Endgame. Oh. Okay. Timeline dia. Okay. Aku rasa sebab maybe dia buat macam ni sebab dia tak nak bagi audience yang memang dah ramai dekat Endgame tu Ketinggalan. Mungkin dia akan cuba dia akan twist Doomsday ni untuk bagi faham dekat bagi faham untuk audience yang datang daripada Endgame. Tapi tak bermaksud, aku rasa tak bermaksud yang macam Loki, movie-movie yang kita sepanjang daripada Endgame pergi ke Doomsday ni, Ya, ya. dia tak dia pakai. Ha, Still ha. ada guna dia juga. Still ada gunanya juga. Macam Loki, Wolverine, Deadpool tu semua Thunderbolt confirm mesti ada juga guna kan, sebab yelah New Avengers ada dekat dalam Doomsday kan. But apa yang aku rasa lah, aku punya teori lah, sebenarnya konflik utama datang daripada Endgame. Macam teori, pernah perasan tak teori yang kan Steve Rogers kan, dia pulangkan balik semua stone tu. Ya. Betul tak? Dia pulangkan balik semua stone tu. Tapi adakah dia dah pulangkan stone tu kita tak secara betul? kita tak tahu apa yang mereka buat. Dan
Dan itu pun boleh jadi tanda yang sebenarnya kenapa kemunculan Captain America ataupun Chris Evans dalam Doomsday ni kembali. That's a good theory lah. Sebab tak tahu dia dah tua kan. Kita tak nampak pula macam mana dia hand sendiri batu tu dekat The Ancient One ke waktu dia orang ambil kan. Dia Ah, tak ada footage waktu dia memberi tu. So kita tak sure dia ni betul-betul bagi ke kat dia orang. and Okay. and adakah betul like teori macam mengatakan bila dia pulangkan balik, dia tak akan keluarkan satu cabang universe yang baru? Possible. Ini susah Possible ni. ke? Possible ke? Ke ada something yang berlaku kan? Mak kata Bruce Banner masa tu, masa dia berjumpa dengan, kalau korang ingat dekat Endgame dulu, masa dia berjumpa dengan Ancient One, bila batu tu dikeluarkan, dia akan memecahkan satu, orang cakap, memecahkan timeline kan. Timeline Tapi branch tapi out. kalau datang balik dekat tempat yang asal, dia akan kembalikan balik, betul tak? Ya. Betul. Tapi kalau kau perasan macam orang ada rosakan waktu tu. Satu Loki punya event, Ha. satu lagi event yang dia balik ke time masa Tony Stark jumpa bapak dia tu. Oh, kat situ pun yang tu pun ni ada masalah ke Dia masalah macam ada benda yang berlaku kat situ lah. Sebab kalau kau perasan, dia ada dia ada sebut something berkenaan tentang ada something yang macam pelik tau dekat situ berkenaan tentang Tony Stark. Sebab tarikh lahir apa semua, aku lupa apa yang tak sempadan, apa yang tak ngam sebenarnya. Macam jadi pelik. Aku rasa aku So pernah dengar. ada juga teori liar yang mengatakan sebenarnya yang sebenarnya Doomsday ni, okay, Dr. Doom ni, Dr. Doom ni dia boleh dikatakan dia adalah variant Tony Stark, okay. Dia adalah variant Tony Stark yang mana dia menjadi variant yang baik dekat dalam alternatif tu. Dalam dunia 616 punya universe. Hmm. Ada yang cakap macam tu. Ada yang cakap yang Tony Stark dia orang cakap adalah orang yang baik. Ada yang cakap Tony Stark ni adalah anak angkat sebenarnya. Boleh jadi juga Uish. Ada. Memang plot twist gila kalau macam tu. So banyak gila lah apa orang cakap teori-teori kan. Banyak sangat teori yang ada. Jadi aku pun pening kepala jugalah aku tengok kan, but it's okay. Aku tak nak borak sangat pasal teori, nanti aku pening kepala sebab banyak Dia gila. keluar Benda dia agak kompleks. enjoy je. Dia ada banyak gila. But itu antara dia lah. Apa pandangan korang? Korang rasa macam mana? Aku suka sebab aku duk fikir macam mana dia nak relate sequel Endgame dengan Doomsday ni. Tapi aku suka teori di mana Captain America nak pulangkan stone-stone tu. Aku rasa mungkin bila aku rasa Captain America mungkin ada something problem kat situ bila dia pulangkan salah satu stone. Aku tak tahu clear lagi what happen, tapi aku rasa akan ada something happen. Itulah yang menyebabkan macam kata tadi akan ada satu bahaya yang datang. Tapi aku duk fikir sekarang ni dari mana datang macam mana? Aku just nak tahu satu benda je pasal Doomsday ni. Apa Dr. Doom nak sebenarnya? Apakah niat Apa Dia dia? punya motif dia tu kan. Motif apa dia tu. motif tu? Itu aku macam bermain-main di minda lah. Apa dia nak sebenarnya kan? Sebab Dr. Doom ni, kalau kita tolak tepi filem Doomsday, dia tak ada muncul dekat mana-mana filem kecuali Fantastic Four saja kan? Hmm. Kat situ je kita nampak. Fantastic Four. Yang itu je kita nampak sebenarnya. So quite apa orang cakap, quite kita kurang lah dapat screen time untuk Dr. Doom. Tapi kalau buat Dr. Doom ni, ada je yang cakap yang sebenarnya Dr. Doom ni dia nak orang cakap, dia nak imbangkan ataupun dia nak elakkan multiverse daripada incursion, kehancuran. Kan bila ada banyak sangat orang cakap event Nexus yang berlaku, so dekat situ akan ada incursion yang berlaku, betul tak? Ya. So Oh. incursion, pertembungan di antara pertembungan di antara
pertemuan di antara universe sebenarnya. Kenapa? So ada juga Aha. ada teori mengatakan sebenarnya macam Dr. Doom ni bila dia muncul, dia bagi tahu pasal incursion ni, dia Aha. sebenarnya orang kata Dr. Doom ni datang daripada Fantastic Four punya Universe. universe. Aha. So dia jumpa Fantastic Four and bagi tahu kita ada masalah dengan multiverse apa semua dengan Okey. incursion. Okey. Aha. Kita akan ada incursion dengan sekian-sekian. So Aha. dekat situlah dia cakap Fantastic Four pun Right. cuba untuk membantu Dr. Doom. Oh, so Ada dia orang cakap lah. ada orang cakap yang dalam kapal masa dalam New Avengers tu dalam tu ada Dr. Doom. Hmm. Okey, faham. Tapi Tapi kalau macam teori yang aku dengar pula, dia lain sikit tau. Teori yang aku baca, dia macam ni tau. Dr. Doom, dia adalah variant daripada universe lain. Let's say lah, dia datang daripada universe Fantastic Four. Ah, Dia adalah variant direct variant kepada Tony Stark lah, which is dia adalah Tony Stark kepada di universe tu. Dia betul. kena Tapi dia jadi betray jahat. dengan Avengers dekat universe dia. hmm. So after dia kena betray, dia datang ke universe yang sedia ada Avengers sekarang ni. And then orang tengok dia, okay, muka dia macam Tony Stark, so we should trust him. Sebab tu Avengers yang sedia ada sekarang ni akan tolong dia. Sebab itulah ada macam kan Oh. nanti most of the fight Avengers akan fight dengan mutant kan. So mutant tu adalah daripada universe Fantastic Four. Yang itu And pun then satu. geng-geng daripada universe sedia ada ni lah yang akan help Dr. Doom ni untuk lawan diorang. Betul. So something like that lah yang aku baca. So which is pun agak possible untuk jadi. So banyak sangat possibility dia ni. Itu satu sebab muka dia pula muka Tony Stark kan. Itu macam mana Ah. pula? Bahkan Thor dia nampak muka Steve Rogers pun dia kata impossible. So yeah, maybe orang akan ingat okay, Tony Stark pun kalau Steve Rogers boleh hidup balik, boleh kembali kepada masa tu balik, what if Tony Stark pun boleh buat benda yang sama and then dia orang tak tahu pun kata tu Dr. Doom ada niat jahat ke apa ke. Betul dia, Yeah. dia macam manipulator sebenarnya. Dr. Doom ni Yeah, pun boleh katakan manipulator juga. So dia Tapi kiranya kalau- dia dah kena betray dia jahat dekat universe dia, nama dia dah kotak, dia masuk pindah universe lain. And then dia manipulate apa ni the current orang yang kat situ sebab dia orang dengan Tony Stark ni dia orang percaya gila-gila kan. Ya. Ya, aku first time dengar teori ni tapi Itulah aku tak dengar. it's quite good jugalah. Tapi kalau kau tengok dekat trailer baru-baru ni, diorang ada cakap yang Dr. Doom ada scene Dr. Doom berlawan dengan Thor yang mana Dr. Doom tahan Stormbreaker si Thor tu dengan 2 jari jemat. Bapak lah kuat. Ni dalam trailer. Ada trailer CinemaCon ada Dalam orang beritahu. Con punya trailer kan. Con. CinemaCon punya trailer. Con je kau panggil. Dia banyak con. Comic Con ni CinemaCon. CinemaCon. Oh. Dia tahan tu. Eh, Patutlah member Thor tu pergi kat teaser trailer tu berdoa pada Godfather. Minta tolong. Kiranya setakat ni berapa orang je yang pernah angkat Mjolnir? Thor. Lepas tu Bukan, ini bukan Mjolnir, bukan Mjolnir yang Oh, petak tu. oh okey. Stormbreaker yang Ini sebut. Stormbreaker. Oh, dah baru dia update baru ya, betul. Kena maki dengan peminat Marvel nanti dalam Stormbreaker. Ya. Wish. Ini Stormbreaker. Tapi Stormbreaker memang boleh angkat oleh apa? Steve Rogers yang boleh confirm boleh angkat Steve Rogers kan. Stormbreaker memang boleh diangkat oleh siapa saja sebab Stormbreaker kan dia ya. dia tak ada mantra Odin. Sorry. Mjolnir tu yang Woody je boleh angkat. Woody je boleh angkat sebab Odin dah mantra kat situ. Dia dah baca-baca sikit dia dah tiup. Dia baling. Macam mantra. Okey. Wow. Baca sikit. Wang. Perlu nak mengingat semua benda ni. Ya Allah kan. Ya. Tadi tiba-tiba masuk Fantastic Four betul masuk Thor which is quite banyak lah banyak tu kupas lah. Terlalu banyak. Ada satu lagi kalau korang tengok kat sini kan. Ada lagi sekejap. Akan ada juga dalam trailer tu ada pertemuan di antara Shang-Chi dengan Gambit. Last kita nampak Gambit dekat dalam Deadpool and Wolverine masa tu dia tengah nampak circle Doctor Strange punya circle tu kan. Cuma dia tak masuk je. Aku tahu dia masuk ke tak. Tapi sekarang dia berlawan dengan Shang-Chi. Macam mana dia boleh berjumpa dengan Shang-Chi tu? Shang-Chi dah lama tak dengar cerita dia. Apa cerita Shang-Chi? Member ada je tu. Dia tengah jual cincin. Dah lama kita tak nampak Shang-Chi ni.
Dia tengah jual cincin tu ha. Tak tahulah apa hal Marvel simpan dia tak nak keluar kan. Tapi dia Oh. berlawan dengan Gambit Mat. Gambit Dia tak lawan keluar mana-mana movie tau. Dia tak keluar dekat mana-mana post credit scene. Memang betul-betul total loss. Hilang betul-betul tau. Tiba-tiba balik-balik lawan dengan Gambit. Itulah. Gila. Tapi gempak weh. Gambit lawan dengan Shang-Chi memang Kalau tengok style, fighting style pun macam ush, menarik lah. seorang apa kungfu kungfu Ha. apa aku. main Seorang cincin. lagi My So- god. seorang lagi main Dia Cincin kuat dekat. tau. tapi kuat. Best, dua best. Lepas tu, aku tahu dalam komik ada tak pertumbungan di antara apa orang cakap? Di antara ni dengan tu. Nanti aku nak tengok. Shang-Chi dengan Gambit. Lepas tu ada lagi dia orang cakap dalam CinemaCon punya leak trailer ni kan. Dia cakap Dr. Doom mempunyai apa orang cakap? Dia ada logat tersendiri. Dia macam Gambit kau dengar hari tu dia punya logat macam mana kan. Ni logat apa weh? Oi, Logat memang. Penang ke apa? No. Dr. Doom aku tengah imagine sebab Dr. Doom ni muka Tony Stark. Dia nak cakap logat apa? Logat Mexico. Spaghetto, spaghetti Itu carbonara. itu Italian. Jangan tolong lah. Jangan cakap lorak-lorak bahasa Malaysia. Main lorak Kelantan, lorak Penang ke apa ke. Tak ada. Tapi kan kan Cakap apa Singlish ke Malayglish ke. oish, lain macam takkanlah Marvel kan tak ada pisang kalau dia buat macam tu. Apa ni? Yalah sebab tadi apa Arif pun ada share. Aku pun ada jumpa juga a few aku rasa kita baca benda yang sama kot. Apa sebab kan orang describe trailer tu kan. Yang menarik lah. The new Avengers Tower with a new A logo. Lepas tu in that building is updated has 3 spires. The Fantastic Four meet Bucky, Ant-Man, Captain America and more in that building. Oh. Kat sini So kiranya ada legit yang waktu apa yang Avengers ni New Avengers macam Thunderbolt tu kan dia nampak apa kapal Fantastic Four tu kan. ya betul. Mungkin masa tu lah kan berjumpa ada meeting. Post credit scene Thunderbolt. Ha. Ada orang cakap dalam tu ada Steve Rogers lah, dalam tu ada Dr. Doom lah, aku tak Sekejap. tahu lah. Oh, maksudnya The New Avengers Tower ni adalah merujuk kepada menara yang Thunderbolt lawan tu lah. Itulah dia. Okay. Itulah kat situ aku rasa akan menjadi satu orang panggil apa family reunion lah aku rasa. sebab dia beritahu setakat ni dia beritahu Fantastic Four, ada Bucky, ada Ant-Man, Captain America, tapi dia kata and more in that building. Kenapa dia tak spesifik Oh, siapa ya? lagi? Dia kata and more. Dan ada banyak lagi. Aku ada nampak dekat sini ada teori juga kata yang Thor pun ada sekali. Thor. Dia pun kata kali ni Thor karakter dia lebih serius kan? Thor dia serius To juga. see that lah. Tapi dia ada lah dekat dalam ni. Ada lah. Dia akan ada dalam yang pertemuan yang kau cakap tadi tu. Uish, aku rasa aku tak tahu dalam banyak-banyak superhero ni siapa akan jadi Kapla. Oh, it can be Thor, which is Dengan Steve Rogers. Steve Rogers boleh. Sebab banyak otai lagi. Otai masih ada lagi lah dalam tu. Dia Kita Big ada Three tu lah. Big Three tu lah akan jadi ya. Steve Of Rogers, course. Thor. Dengan of course Dr. Doom. Tapi kita tengok balik siapa kita Doctor Strange juga. Of course, Uish. orang lama juga tu. Apa rasa dalam Endgame ni semua superhero akan ada ke dalam filem ni ke akan ada je yang tak ada? Aku macam Akan ada dia je. pun nak masukkan Akan ada je semua tak kan? ada. Kan? Aku sebab Kalau kau tengok dekat Aha. kalau kau tengok dekat yang masa diorang List lah umumkan Banyak dia tak umumkan ada. yang kerusi, banyak yang umumnya Ya, kerusi apa lah. banyak yang Awal-awal tak ada dia lagi. dia dah tunjuk kerusi tu kan. Banyak yang tak ada lagi kat dalam Ha. kerusi tu. Ush. Siapa Banyak tak ada? persoalan. Spider-Man tak, of course tak ada. Spider-Man tak ada, Doctor Lepas tu Strange pun tak ada. geng-geng Guardians of the Galaxy tak ada juga. Doctor Strange pun tak ada. Ha. Tapi dia Jadi- berkata Doctor Strange mungkin akan ada juga dia punya pelibatan dalam ni. Aku rasa confirm dia ada jugalah sebab kau bayangkan dia apa orang cakap penting kot watak Mamat tu. Ya, ya. Sebab dia lah yang introduce apa ni incursion. Dia antara yang awal-awal dulu kan. And aku nak tahu Loki macam mana. Apa cerita Loki ni? Oh. Kan dia ada tak orang mention Loki dalam trailer tu? Macam Tak ada. Setakat ni Tak tak ada, ada tak lah. ada.
Kau tahu tak sebenarnya daripada hari tu lagi aku perasan Marvel ni dia macam sengaja sorok Loki tau. Tak tahu kenapa dia tak nak Tahu keluarkan lah, Loki. Loki ni aku rasa watak penting tau. Dia Tapi punya role. Ada even ada yang teori kata Loki ni nanti kuasa dia akan dirampas Dr. Doom lah apalah. ada juga. Overpowered Aku lah kalau dia dapat. aku harap Loki tak mati lah. Tolong lah jangan. Don't Lepas tu, jinx it man. Aku dah penat benda-benda baru nak minat Loki tu tiba-tiba mati pula. tapi aku geram satu benda sebab ramai lagi yang tak tahu sebab ramai tak tengok cerita Loki yang ada series tau. Ya, ya. Loki 1, Loki 2. So aku Kalau risau kalau ramai yang tengok tak just faham. tengok The Avengers, kalau hang tengok the movie yang timeline biasa ni lah, movies lah. Loki ni dia buat watak jahat mostly kan. So kita macam okay, Ha. Loki is okay, Loki lah. So bila tengok series tu hang akan rasa macam Kan? is very different character Betul, lah. betul. Aku setuju. Aku minat Loki lah sejak series tu kan. Aku jadi minat Loki lah. Tapi Dia punya dalam emotion tu tangkap elok lah. dalam movie tu kalau kau perasan dia memang cerita well explained tau pasal apa multiverse. Dalam mana? Dalam Loki series lah. tu. Dalam series tu. Betul. Aku Yes. suka gila. Loki punya series well explained pasal multiverse. Nexus Senang event. nak faham. Ha. Semua tapi aku terbayang macam mana orang yang tak tahu pasal Ha benda kan? Dia tak tengok tu Macam mana Loki nak ni. faham? Macam mana dia nak faham? Tapi aku rasa kalau nak tengok movie-movie lain pun mungkin orang boleh faham lah. Cuma orang kena tengok lebih sikit lah. Macam dekat Deadpool and Wolverine ada cerita juga. Ha ni. Apa tu? Marvel Apa Doctor nama Strange yang mati apa? Doctor Ma- Strange The punya Maker tu. of Marvel. Apa nama tadi? Ya, The ya. Ancient One. Ancient One. Ada cerita juga. The Madness of Multiverse ada cerita juga. Ha. Tapi dia Yang lebih macam kalau detail you lah. tengok, basically kalau you tengok movie satu-satu, dia macam touch sikit je tau. Dekat movie Deadpool Wolverine dia touch sikit. Waktu dekat movie Doctor Strange dia akan touch sikit. Betul? Tapi dekat kalau hang tengok siri Loki, Loki. dia macam touch every piece tau. Yes. Ah. Dia Dia touch touch semua. Dia everything. touch semua. Contoh macam contoh dekat Wolverine dia dapat introduce Anchor Being. Dekat Doctor Strange dia dapat introduce Incursion. Lagi Ya. apa lagi? Banyak lah basically. Betul? Yes, betul. Diorang ada touch kat situ. Maksud kau tengok dekat ni pula apa Fantastic Four pun ada juga dia touch pasal multiverse juga. Tapi tak sangat lah. Sikit-sikit je. Tapi masuk Loki memang dia touch banyak. Loki, ya. Tapi Dia itulah. explain pasal branches. Yes. Multiverse punya branch tu kan. Which is Aku kalau hang tengok dekat movie, memang susah gila nak dapat tangkap lah. Agak susah nak dapat tangkap. betul. Tapi itulah. Ramai tak tengok sebenarnya cerita apa Loki series ni. Tengok guys dekat Disney Plus Disney Plus ya. Macam menakutkan kalau tak tengok kan. Tapi I don't know. Aku rasa akan ada explanation juga kot dalam tak tahu lah. Maybe dalam Marvel Doomsday tu mungkin ada sedikit explanation yang lebih jelas ke lebih. Ya. Tapi I'm sure lah walaupun benda tu tak diterangkan ataupun orang tak faham, I'm sure orang still akan enjoy tengok Doomsday ni. Sebab banyak benda lagi orang boleh enjoy kan. Sebab Kita tak faham sikit je lah. Aku cuba nak tahu macam mana Marvel MCU dia nak bawa Doomsday ni untuk bagi audience yang regular audience, bukan yang memang hard fan kan. Betul ya. Regular audience. Dia bukan MCU hard fan, dia ada dua jenis. Satu MCU hard fan, satu lagi comic hard fan tau. Kita ni macam kita ni macam MCU hard fan lah. Macam kita memang tahu kita minat pasal MCU tapi komik kita tak tahu sangat dah kan. But yang macam mana yang regular yang datang nak tengok sahaja ni kan. Aku rasa dia pun Dia just tak tengok tengok for orang vibe. Gempak gila dia lawan. Aku harap dia do something lah untuk bagi orang faham. Dia punya anggaran movie dia dalam 3 jam 45 minit weh. Hoi, Hindustan pa. Aku kalau masuk tu pergi toilet siap-siap mat. aku tak nak minum air lah masa tu. Tak boleh nak minum air, nak minum sikit-sikit je lah. Popcorn beli 2 kotak. Aku tertanya-tanya macam mana. Lama weh. Tu boleh katakan tu yang Avatar yang latest punya Avatar pun dekat 3 jam. Avatar Tu pun lama. kebah tangga. Kebah pungkok weh. Tapi aku puas, aku sanggup je. Aku puas. Ni mesti memang puas lah. Kalau dia filem dia tu best, kita tak asal 3 jam set lah. Kita kepuas. Puas lah.
Kita kena duduk situ Tak tengok salah. kan. Tak puas. Aku memang aku 3 jam 40 minit tu memang berbaloi lah. Untuk untuk Avengers boleh lah. Cumanya Syed dengan aku, aku tertanya-tanya macam mana diorang nak introduce The Mutant. Apa macam mana diorang introduce X-Men dalam Avengers Aku tak tahu Doomsday ni. macam mana depa nak introduce. Tapi basically, aku tak tahu hang ada baca ke tak. Dalam trailer tu ada orang mention. Trailer baru ni. Pasal Professor X Tak pastilah. Yang aku baca ni pasal Mystique yang shape shift into Yelena. Aku baca. Oh, So maksudnya okay, kita dah nampak kehadiran diorang dah munculkan ni dalam trailer dah. Tapi in the film itself, macam mana depa nak memperkenal, nak mempertemukan tu tak pasti. kenapa dia bertukar jadi Lepas Yelena lepas tu even dalam trailer description dia kata most of the action is in the X mansion. So mungkin akan kita maknanya- dapat banyak scene dekat X mansion nanti. Itu looking forward lah macam mana depa nak masuk, macam mana nak memperkenalkan X-Men ni. Tapi yalah sebab even sebelum ni pun teaser ni pun kita dah dapat Cyclops punya dah gempak dah. Ui, gempak. Ui, yang tu. Ah, Zah! itu scene dekat X mansion lah. Aku tak tahu yang ada Sentinel apa semua kan. Aku tak tahu. Maybe akan ada pertemuan jugalah di antara Avengers dengan Sentinel tu memang confirm tu Sentinel. Aku tak pasti. Kaki tu macam Sentinel kan. Kan? Kata tu macam directly pada komik. Ha, Belakang tu adalah Sentinel. aku Mike Hang. Hype gila. Betul lah aku punya mic tadi tak berapa dengar sangat. Mungkin dekatkan sikit. Cuba cakap. Tak berapa jelas Okay Arif? Ha. Okay, tak apa. Okay dengar. 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 Balik. Okay lah. Okay, Mungkin sebab jauh sikit lah aku kena dekat sikit. Hang cakap apa tadi? Okay, kalau betul lah benda tu adalah Sentinel, dia ambil direct benda komik, benda tu sangat gempak lah orang cakap. Sebab orang kata apa, kita tengok dekat teaser yang just 0.5 second tu pun kita dah macam wow. Bayangkan kalau macam dia tunjuk benda tu betul-betul jadi lah buat tu dekat movie nanti. Of course memang orang akan hype lah sebab fans dia tu ada je kan. Banyak orang minat dia, tapi dekat movie X-Men yang before this, macam korang tahu, the watak dia tu tak ditonjolkan dengan sebaik-baiknya sebagai seorang leader. So I hope that in this movie dia akan tunjukkan benda tu, dia akan portray the character Cyclops tu dengan lebih baik lah. Betul. Yang Sentinel tu sebenarnya. Sentinel tu kalau kau tahu memang diorang dicipta untuk buru mutant tau. But ada orang cakap yang Sentinel dalam ni dia akan dipengaruhi oleh Dr. Doom. Uish. Dr. Dia jadi Doom, ni Dr. Doom lah. akan, Faham. dia akan jadi macam dia diset oleh Dr. Doom untuk tangkap ataupun hapuskan X-Men. Dia askar Dr. Doom lah. Betul mutant. Akan jadi askar lah untuk berlawan dengan mutant. I don't know. But aku sebenarnya paling aku tak sabar nak tahu kenapa dalam Earth 616 dekat dalam universe 616 tak ada X-Men. Aku nak jawapan tu je. Aku tak tahu lagi. Ada orang cakap sebenarnya selama ni Professor X dia guna dia punya kuasa mind dia untuk tutup orang cakap untuk tutup semua benda kan apa semua. So basically memang ada sebelum ni tapi disembunyikan oleh Professor X lah. Ada yang cakap macam tu. Ada yang cakap pula sebenarnya sejarah silam ada yang mengubah dia. Kan? Ada ke mutant yang tiba-tiba terkeluar sebab if not mistaken, Namor pun is one of the mutant tu tak? Namor dengan ni Miss Marvel pun antara mutant dah. Tapi itulah X-Men tu sendiri yang buat tahu organization Wolverine. Yes. Sebab okay, memang dah confirm dah akan masuk kan. So kita nak tahu je macam mana dia orang, kenapa dia orang tak ada macam tu dekat universe tu lah. Aku pun tertanya kenapa diorang tak ada apa semua kan, macam mana diorang masuk. Itu pun quite tu. Tapi aku yakin pertemuan pertama diorang mesti akan berlawan dulu lah. Itulah macam tak mana-mana main ni. Mana-mana main lah tepuk lu. Aku nak tanya something. Apa dia? Kenapa kita tak dengar apa-apa cerita pasal Eternals?
Ke memang Air. tak. Okay, kita tahu Eternals kenapa sebelum ni dia tak masuk campur kan. Adakah itu kes yang sama untuk ni ataupun dia ada sebab-sebab lain? Aku nak tanya korang Tu lah. jujur, korang tengok tak di Captain America apa yang latest ni? Brave New World tu. Tengok. Renewal Case lah. tu dia ada yang macam dia after Eternal punya fight ada macam satu Ada celestial tangan. yang dekat Yes. laut tu kan. Yes. Yes, tangan Yang tu je yang last yang aku dapat tahu yang pasal Eternals lah. After that memang kat mana dia orang pergi apa tak adalah sebab waktu post credit scene ada apa ni penyanyi One Direction tu. Harry Styles. Ya, dia ada buat cameo dalam beberapa saat buat watak penting pula tu. Tiba-tiba tak ada watak, tak ada sambungan langsung. Itulah Tapi- pasal kan. If not mistaken, dia tulis kat situ The Eternals will be back lah. Oh. Which is okay, mungkin akan ada jugalah dia orang kembali ke tak. Ada orang cakap yang sebenarnya Eternals ni diorang akan fokus pada after Secret War. Maksudnya bila dah Jauh. soft reboot nanti kan diorang akan gunakan Eternals tu. So mungkin diorang akan cari justification lah untuk macam mana Secret Eternals Secret ni War dibuat. anggaran dia bila lepas? Dia kata 2027. Tahun lepas apa ni Doomsday lah. Kita ada ni tak? Bukan dulu Marvel pernah announce nak buat Avengers Kang Dynasty ke? Dah tukar Doomsday yang tu dah. memang dah tukar sebenarnya. Dah tukar Sebab sebenarnya. Kang tu bahaya. Kang Buat hal lah. dia kang lah buat hal lah. Mali. Astagfirullahaladzim. Tapi memang ramai yang kecewa dengan watak Kang tu dalam filem Ant-Man juga sebenarnya. So macam mungkin Alah-alah kecewa Kang. dah. Dia ada Kang. konflik. Pelakon asal dia ada Ya. ada konflik sebenarnya. Oh ya, Pelakon yang sama juga yang pegang Aku lupa. apa ni? He Who Remains dalam Loki. Ah, Patutlah. yang sama juga. Okay. Sekarang aku dah ingat dah. Aku lupa pula pasal tu. dia ada isu sebenarnya dekat luar. So terpaksa dibuat balik kepada Dr. Doom. Lagi satu watak dia pun macam aku cakap tadi lah, memang dapat bad review jugalah. Ya. Tapi Kalau kena kalah dengan semut. Allah. tapi sebenarnya Kang sekarang kan, Kang the Conqueror. Siapa Jonathan Majors tu, dia dah settle dah perbicaraan dekat mahkamah apa semua. So macam dia pun dah sekarang macam bebas dah. Ada orang cakap mungkin ataupun kemungkinan akan ada sedikit scene lah dekat dalam Dr. Doom nanti. Jonathan Majors ni akan muncul untuk tutup kenapa Tutup dia lah. Faham. untuk tutup cerita dia lah. Ya. Kau perasan tak AI baru-baru ni yang Dr. Doom datang dekat AI dekat AI pula lah. Yang Dr. Doom datang dekat Kang Council tu. Tengok. Kang- Dia Kang je aku. dia pergi ketuk semua benda mati semua orang kat situ. Itulah AI kan macam aduh. Aku duduk ketuk-ketuk tu tiba-tiba SpongeBob datang. Aduh. AI mana kau tengok ni? Dia tengok lain weh aku rasa. Kita tengok lain, dia cerita benda lain. Apa benda ni? Dah ada satu cameo lah. Koleksi cameo tiba-tiba okey. SpongeBob. Doom datang Aku dekat sampai apa tengok ni? yang lain. Dekat Kang punya Aduh. stadium ah. Yang stadium tu Ah. betul dah macam Colosseum tu. Tapi- Council of Kangs. Council of Kang. Ada Council of Kangs. Yang SpongeBob tu aku tak tahu lah version mana. Tengok. Itu aku tak tengok. pernah nampak. Aku tengok AI tu. Macam dia tiba-tiba sangat dia ada watak-watak yang macam tiba-tiba ada. Okey. Contohnya macam Aha. Walter White daripada Breaking Bad. Tiba-tiba ada macam tu. Okey. So, mengarut lah Sebab AI tu. AI dia mengarut. So orang tahu ini mesti fake. Tapi AI Ya. yang kami tengok ni nampak real. Nampak legit. Tak siap kau tengok siapkan juga kot. Aku tengok kan. Actually aku ngarit tengok sekali benda tu. Tengok AI video tu macam ini kalau orang yang mungkin bukan die hard Marvel fan, dia betul-betul percaya lah. Tapi nampak believable lah. Sebab dia tak ada karakter mengarut macam Yes. SpongeBob, Patrick, Squidward pun tak ada. So dia nampak believable, nampak legit. Tengok kat mana SpongeBob yang tiba-tiba ada kat dalam Kang. Ni mesti TikTok tengok lah. kat Dia you. tengok kat TikTok kot. Aku Dia macam tu MyPad tau. Tiba-tiba Dr. Do tu menari ke apa ke. Benda tu memang dah mengarut dah lah. Joget lambak tu pula. Aduh, tu tengok for fun je lah tu. Kau jangan Ya, cakap ya. tiba-tiba Syaruhan jadi Dr. Doom lagi. Dia Dia video tiba Weh. cameo Syaruhan datang ke apa ke memang. Daripada 3 jam, tambah lagi 3 jam. Dia nak Patut dah menari movie lagi.
Patutlah movie ni dekat 4 jam. Ada cameo Hindustan punya. Aduh. Sudah. Setengah jam tu save untuk joget lah lagu. Harik, sebelum ni kita sembang dua dah kacip. Tambah dengan ku lagi tambah kacip. Aku harap yang mana peminat-peminat Marvel kat luar sana tu jangan marah kami. Kami just berhappy-happy je. Sorry, saya minta maaf juga sebab kita orang pun macam aku pun tak baca komik dan sebagainya. So I'm not deep into Marvel lah. So kita orang layan movie, layan series saja. Tu pun sejujurnya untuk aku sendiri, aku ada banyak miss series sebenarnya. Banyak series yang aku tak tengok sebenarnya. Oh. Macam Ayo. She-Hulk, Groot. Ayo. nanti saya cover balik insyaAllah. Saya dalam proses nak cover balik sekarang ni. Sebab sekarang ni saya dalam proses untuk nak marathon Infinity Saga balik. Nak tengok balik dari awal. Nak tengok balik lah pada awal. Yes. Nice, Ikut nice. timeline dia lah. Ikut timeline dia lah. Tu wajib kena settlekan tu. Yes. Apa? Wajib. InsyaAllah setahun Share ni out. lah. Hujung tahun ni kan. So sempat Tahun ni. insyaAllah. Before endgame lah. Before endgame lah. Yes. Before endgame. So far yang itu lah aku rasa. Aku rasa kalau borak sampai bila-bila pun memang susah. Aku nak habiskan pasal Ni sampai Marvel ni. tahun depan tak habis weh memang. Terlalu banyak Tapi benda. Yes. setakat ni Betul. tu dah update dia kan. So Betul. korang rasa ada apa lagi tak benda yang menarik yang kita patut tahu ke, yang mungkin pendengar-pendengar ni macam okay, benda ni kita kena buat sebelum kita tengok Doomsday lah. Korang rasa apa? Tengok Loki kan. Loki, of course. Of course tengok Loki, tengok Spider-Man No Way Home. Kau boleh faham kenapa apa Spider-Man tak ada. Kena tengok Yes. apa cakap. Kena tengok lah macam Tengok ni, Endgame. Endgame. Kena Endgame. tengok The Marvels pun kena tengok juga. The Marvels. The Marvel saat baru tu kan? Okay. Ya, dalam The Marvels ada dia perkenalkan Beast kan? watak. Dia perkenalkan watak Beast. Aku pun teringat. Ni dalam apa Monica Rambeau, dia masuk dalam satu universe lain. Dia bangun-bangun tiba-tiba ada The Beast dalam tu. Oh yes, ada. So mungkin ada orang cakap, mana tahu yang itu datang. X-Men datang daripada Monica Rambeau punya ni. We don't Okay. know. Aku rasa nak selamat tengok semua je lah. Hey, kau rasa kalau macam Marvels. kalau korang yang tengok ni nak faham teori ataupun macam just nak faham teori multiverse tu macam mana, aku boleh suggestkan korang tengok Loki season 1 dengan season 2 sebab dekat situ dia explain pasal multiverse, branches, dia explain juga pasal TVA, and then the second one korang tengok Doctor Strange, dia Multiverse of Madness. Yes, aku tahu filem Doctor Strange ni dia dapat ada sedikit bad reputation lah kan sebab macam ada yang tak suka, ada yang tak suka. Tapi bagi aku dia pegang satu peranan yang penting, which is dia kat situ dia explain pasal incursion. So benda tu agak penting jugalah. The third one is of course Fantastic Four. Sebab yang info yang kita tahu, Dr. Doom ni adalah direct rival kepada Mr. Fantastic. Ya, dia macam hero, the main hero. So benda tu aku rasa kena tengok juga. Deadpool and Wolverine sebab kat situ dia explain pasal anchor being. Aku tak tahu dia akan connected ke tak, tapi the term anchor being tu datang daripada movie Deadpool and Wolverine. So korang nak faham lah. Jangan lupa pasal The Void dalam Deadpool and Wolverine. Yes, The Void yang which is ada macam The Void yang tak ada kaitan dengan main timeline kan. Dia Apa macam ni akan duduk dekat The Void. Tempat pembuangan lah. Pembuangan yang orang tak pakai. So macam yang siapa yang tak ada rumah, timeline dia tak ada akan duduk dekat The Void tu lah. Tengok juga Thunderbolts lah. Dalam tu ada Sentry. Thunderbolts tu memang betul-betul directly before that movie tau. Dia macam Thor Ragnarok nak masuk Infinity War. Betul. Kan dia macam tu. So dia Dia directly direct before that, the start of that movie lah. So memang kena tengok post credit scene dia basically. Okay. Take note guys, take note. Tengok. Aku rasa so far aku tak ada apa lagi. Aku rasa macam nanti kalau ada update terkini kita buat lagi. And aku rasa maybe kita boleh sit down together untuk tengok buat reaction kalau trailer Doomsday dah keluar. Dia kata dah tak lama dah kan? Tak lama dah. Con dah keluar dekat apa ni? Sorry. CinemaCon dah keluar. Orang pun dah bercakap-cakap banyak mulut-mulut dah kan. So tak lama dah lah tu. Sekarang ni hari apa? Sekarang ni 21. Hari yang Selasa kan. Ada orang cakap macam pagi esok pun boleh jadi tau. Pagi esok. Nah. Kita kena standby lah. Okay.
Ui, tak Standby sabar apa-apa nak standby. tengok. Aku rasa kita akan happy gila tengok trailer tu. Oi, dengar dia punya apa, dengar dia punya leak tu pun aku dah apa, aku dah goosebump dah. Apa lagi kalau tengok dia punya trailer kan. Kan? Kita nak buat live reaction ke? Kita tak nak hold lah. Hampa tahanlah dulu. Tahan sikit. Tak ada buat live reaction lah sebab kami punya TikTok Ti- tak cukup 50 subscriber lagi. Korang jangan lupa subscribe lah. Tidak. Okay guys, subscribe. Okay, kita boleh buat live. Bukan buat live lah. Maksudnya macam kalau video tu keluar pagi, kita hold lah sampai petang sampai malam kita boleh Janganlah TikTok sama. tengok dekat own personal time kan. Kita Ya, ya. dah nampak naik tu, oh jangan tengok. Kita tengok Ya, skip sama-sama. dulu, skip dulu. Skip dulu, kita tengok kat sini. Ah, Baru on. Baru on. sebab kita tahu kita masing-masing ni tak tahan ni kalau tengok Marvel bawa keluar kan, dah ada noti ni, berketak dah phone ni. Mana tahan. Tapi bila dah keluar macam tu, of course that timeline TikTok kita punya FYP akan terus keluar Marvel Doomsday punya apa ni trailer. Slide, You Dia bukan will. dekat keluar, bukan slide. dekat keluar trailer tau. Dia keluar sekali dengan rumus-rumusan apa yang akan berlaku dan sebagainya. Tak apa, kita 10 things you kita 10 kena react benda awal. yang anda terlepas. Macam tu lah. Aduh. Jangan risau, kita kena react awal. Jangan risau. Yes. Aku rasa kalau dia dah keluar macam tu, apa yang kau boleh buat adalah masukkan phone dalam air je. Semata weh. Memang the leak ni memang boleh buat kita bad mood tu. You will, aku harap tak Yes. ada. Please Last jangan time tengok aku tu. last time aku kena leak tersedih gila tengok Avengers Endgame. Ada orang leak dekat tu kata Tony Stark mati. Wish. Tu adalah the main key point dekat hujung-hujung tu tau. Sedih man. Sedih memang sedih gila. Tapi buat sekarang ni kalau AI dah banyak, aku apa-apa leak pun aku tak percaya dah. Memang tak AI ni sesuai. ada baik dia juga. Waktu tu aku join group lah. Aku join group peminat Marvel apa semua. Aku baru duduk depan hall ni tau. Duduk depan hall nak pegang popcorn. Tiba-tiba ada orang chat dalam group. Sedih doh Tony Stark mati hujung-hujung tu. Alamak. Kena Main kick lah kata- member tu. Arete. Kita bukan admin. Okay. Okay lah. Syed, Aku silakan. rasa macam-macam dah kita sentuh teori itu, teori ini apa semua So kalau kepada siapa yang menonton ni, kalau hampa-hampa ada teori ke, hampa boleh lah beritahu juga kat komen. Boleh share kat kami kan. Yes. Yes. Kita gladly nak baca dan nak tengok apa hampa punya pendapat dan teori. Kita suka Yes. membaca teori. So itulah kita punya borak pasal akan datang filem ni, Doomsday ni. Dah tak sabar dah. So nantikan mungkin kalau kita akan react kepada trailer nanti. So aku suggest untuk hampa subscribe dekat channel Borak Screen dan juga tekanlah butang notifikasi tu. So that cepat-cepat kita boleh tengok react trailer tu sama-sama kan. So dan jangan lupa jugalah untuk follow kami punya social media kat Borak Screen. Okay, bantu kami untuk mencapai follower yang tinggi. Kita akan bersemangat lagi buat konten. Kita mungkin akan cuba lagi untuk buat live lepas ni. And sebelum mengakhiri video ni, nak ucapkan terima kasih kepada Arif dan juga Kushami atas kehadiran dalam video ni. Kita ada special guest kan, Kushami kan. So kalau boleh buat lagi ni. yes. So Boleh buat lagi ni pasal Marvel. InsyaAllah boleh. Kita boleh sembang lagi. Okay. So itu sahaja. Thank you for watching guys. Apa-apa pun kita jumpalah di video yang akan datang. Okay guys. Bye bye. Assalamualaikum.